Tuan, sesiapa yang dia baca Quran tapi tersekat-sekat, dia baca Quran tapi berbata-bata, macam dia baca ni a ke a ni sa ke sa ni kan, jadi baca tersekat-sekat ni ada berita baik. Berita baiknya apa? Kata Nabi SAW, sesiapa membaca Al-Quran dalam keadaan tersekat-sekat, maka bagi dia pahala double. Dapat 2 pahala. Kenapa pahala double ni? Kerana pertama, pahala membaca Quran. Kedua, pahala berusaha membaca Quran. Sebab ada orang yang dia belajar macam mana pun, dia tetap tak berapa lancar. Kita kena tahu orang ni akalnya berbeza-beza, cara dia tangkap ilmu berbeza-beza, IQ kan berbeza-beza. Sebab tu dekat akhirat nanti Allah tak tanya kau lancar tak baca Quran. Allah tak tanya. Ya Allah tanya apa? Apa usaha kau untuk baca Quran? Apa kau punya pengorbanan untuk baca Quran? Mungkin sampai mati kita duk baca Quran tak lancar-lancar, menangis-nangis kita, ya Allah. Tapi itulah yang Allah akan hargai, kerana kita tak putus asa untuk baca Quran. Inilah dia ganjaran bagi orang yang tersekat-sekat baca Quran.